Ada kabar angin baru-baru ni kata ada orang jumpa ikan duyung. Jadi betul tak benda tu? Okey, macam ni. Ikan duyung ni menurut kajian sains tak dapat membuktikan lagi wujud ikan duyung ataupun tidak sebab tidak ada bukti yang kukuh. Tapi sebenarnya penemuan ataupun klaim terhadap penemuan ikan duyung ni dah berlaku lama dah daripada zaman dahulu lagi. Dari sudut cerita dongeng, dari sudut mitos dan sebagainya. Kebanyakan statement yang mengatakan mereka jumpa ikan duyung ni datang daripada para pelayar lah, naturally, sebab mereka berlayar di atas kapal dan tentulah mereka yang target audience yang akan nampak ikan duyung ni. Tapi nak cerita bahawa penemuan-penemuan ikan duyung ni kononnya telah dilaporkan sejak daripada zaman dahulu lagi, daripada zaman Paleolitik purba lagi, kita dah ada lah lukisan gua yang berusia 30,000 tahun menunjukkan kisah ikan duyung ni sangat dekat dengan tamadun manusia. Tapi sampai hari ini, sains masih tak dapat buktikan wujud ikan duyung. Masalah dia ialah laporan penemuan ikan duyung yang setakat kita tahu setakat ni cuma datang daripada kata-kata mulut sahaja. Itu menyebabkan isu lah terhadap kepada kita pada hari ini. Dia bukannya saya dekat sini bukan nak kata ikan duyung ni secara mutlak tak wujud. Tapi apa yang saya nak tekankan, nak tegaskan di sini ialah kita kena ada satu pembuktian yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata orang, daripada sekadar pemerhatian individu-individu sahaja. Pemerhatian orang ni adalah sesuatu yang sangat rumit sebab kadang-kadang kita rasa kita nampak benda tu tapi dia ilusi semata-mata, ataupun kita rasa kita lihat ikan duyung tapi kita sebenarnya tengah lihat makhluk akuatik yang lain. Salah satu dia ialah dugong, sebab dugong ni dia mempunyai struktur yang bila kita tengok boleh menyebabkan seakan-akan kita tersalah anggap yang dia ada jasad manusia. Kalau tengok setengah struktur dugong macam dekat bahagian bawah, dia akan nampak seolah-olah kaki dengan lutut manusia. Itu satu ilusi lah bila kita tengok dari certain angle. Jadi masalah pandangan manusia ni ialah dia terbatas dan dia tak boleh dijadikan satu perkara yang kukuh untuk kita buat satu pembuktian lah terhadap kewujudan ikan duyung ni. Dan satu lagi isu ialah kita perlukan pembuktian yang lebih kukuh ni sebab menurut kata Carl Sagan, saintis terkenal lah, extraordinary claim requires extraordinary evidence. Maksudnya claim yang kita buat tu semakin dia hebat, semakin kita perlukan bukti yang lebih kukuh. Semua orang boleh kata dia nampak manusia, semua orang boleh kata dia nampak ikan, sebab ini adalah statement-statement yang tak perlukan pembuktian kukuh sebab semua orang dah tahu apa tu ikan dan apa tu manusia. Tapi untuk kata aku nampak ikan duyung, itu adalah satu statement yang sangat berat. Dan statement berat ni perlulah ditemani dengan pembuktian yang lebih berat. Maka di sini perlu ada pengkajian seperti para saintis biologis marine pergi ke tempat yang katanya ada duyung, buat kajian di situ, dapatkan gambar ikan duyung tersebut, dapatkan sampel rambut ke ataupun darah dan sebagainya untuk membuktikan yang makhluk ini benar-benar wujud. Kemudian kalaulah satu hari nanti betul kita jumpa duyung, banyak lagi soalan yang menarik yang kita boleh tanyakan. Apakah hubungan ikan duyung ni dengan manusia? Adakah kita ni berkongsi leluhur yang sama? Sebab duyung ni memang sah separuh manusia. Jadi tentunya ada genetik, ada jujukan DNA mereka yang menyerupai kita. Dan kenapa? Kalaulah jujukan genetik ni sama, kenapa mereka sama? Kalau berbeza, kenapa mereka berbeza? Dan kita boleh tanya banyak lagi soalan. Adakah mereka berbahasa? Dan kalau mereka berbahasa, adakah mereka berbahasa seperti kita? Dan apa jenis-jenis bahasa mereka? Apakah diet mereka? Apakah habitat tempat mereka tinggal? Apakah mereka ini ada pemangsa ataupun tidak? Ini ialah soalan-soalan yang menunjukkan bahawa sebenarnya saya tak kata ikan duyung ni mutlak tak wujud. Tapi apa yang saya kata, kita gunakan sains sebagai satu alat untuk kita buat pengkajian, untuk kita betul-betul mengesahkan wujud ataupun tidak mereka. Kalaulah mereka ni wujud, benda tu satu benda yang bagus sebab kita boleh menggalakkan banyak lagi pengkajian untuk kita tanya lebih lanjut berkenaan makhluk yang aneh ini. Tapi setakat sekarang, sains masih tidak membuktikan ikan duyung tu wujud.